So sekarang kita naik dekat atas pula. Welcome back. Naik-naik je kita telah disapa oleh kereta-kereta klasik. Wow. Awet-awet belo. Belo ni apa? Air ke? Kilro. Oh, ni barang-barang klasik rare ni. Nampak. Ada helmet. Ini dah macam pasar karat dah tapi pasar karat barang-barang permotoran. Ini kalau siapa-siapa yang tengah cari barang-barang side mirror yang rare ni, mungkin boleh selam dekat sini. Oh, helmet bhai. Oh, itu macam motor dalam Fast Furious tu apa? Yang pakai Jason Momoa tu. Auto belok. Belok ni apa? SIM card ke? SIM card lah belok. Belok SIM card Custom bergaya selama Hari Raya. Wow, catchy-nya, catchphrase dia. Kat situ Hot Wheels punya booth. And then mana kita nak register ni? Oh, tu dia. Skyline. Ini beratur nak masuk Hot Wheels baik. Oh, nampak. Dengar cerita Hot Wheels dia ni orang dah jual 30-40 ribu Lain macam korang main Hot Wheels korang betul-betul meniaga Asyik baik. Kita dapat invitation daripada Lambretta. So jom kita ambil tiket media kita. Settle. Media tau. Bukan biasa-biasa. Media. So siasan dah ada general pass. Betul dapat plat media. Jadi boleh masuk sampai ke mana? Ke syurga apa ni? Iho. Oh, masa-masa tu terus disaput oleh Lamborghini. Jom kita tengok apa yang menarik dekat sini. Ni Lambretta. Kita datang untuk event Lambretta sebenarnya. Alright, kejap lagi kita buat coverage sikit. Aku baru perasan siap Lamborghini ni pakai rim macam ni bai. Wih, style juga futuristik bai. Oh, ni belo punya.